Sampai bertahun-tahun tapi tak jadi duit tu kenapa? Kenapa tak jadi duit tu? Tak, sebelum ni nak belajar jual sebotol. Lepas tu tak payah jual sebotol, kena jual satu diamond. Terus upgrade praktikal jual sebotol tu tak buat praktikal lagi. Lepas tu terus nak jual sebotol pula. Lepas tu belajar macam mana nak convince orang dulu. Orang dulu pula. Okay, belajar untuk personal branding pula. Macam tu. Mana satu pasal ke confuse. Itu yang jadi. Itu bukan itu bukan yang tak nak belajar. Tak dah tahu. Jadi jam. Video masuk gol. Ini baru all out balik. Sebenarnya simple je nak bisnes. Yalah. Memang step patutnya kita kena ajar orang yang nak jual. Jual sekotak dulu kau. Jual tengok dulu macam mana dia jual sekotak dulu. Buat kelas ni suruh kau pergi keluar bawa balik sale dah. Bawa balik sale dulu. Macam tu lah sebenarnya belajar. Itu yang dipraktikkan. Dah lepas level pertama tu baru boleh level seterusnya. Ni level pertama tak lepas dia pergi level seterusnya. Confused. Dia patutnya macam tu dulu. Maaf. Kenapa? Puas tu berapa banyak kelas dia dah pergi. Terus kan sebab apa, bukan apa, lama belajar jadi benar. Sebab saya kan kadang mama kan pergilah support kelas ke apa kan, bukan tak boleh mah, dah tepu dah tak boleh nak pergi lah. Dia nak keluarkan pula. Kita rasa dah tak boleh nak pergi lah. Sebab apa, benda tu semua dah ada dalam diri kita, tinggal tindakan je sebenarnya. Tindakan je. Tindakan kena banyak, praktikal tu banyak. Yeah. Kena buat 100 masjid dulu. Yang berhasil. Dia biar teori sikit, praktikal lebih tak apa. Ni teori satu buku sebesar kamus apa yang kat Perak tu, kajian mengatakan Agak bet. tu saya tu kajian pula nak jadi profesor. Gaji je lah. Tak jadi lah pancing ikan je. So itu di antaranya lah. Praktikal tu sangat penting. Bila kita berhadapan dengan orang, knowledge tu sekarang ni semua dekat ujung jari. Tapi alhamdulillah bos pun dah buat mingguan. So perlu lagi tu. Dan mingguan tu pun kita dah boleh tolak orang kita. NSS tu orang mesti dah ada buat grup. Macam Carnival tu adalah korang punya group leader. Group customer mana? Adakah group info tu kau nak jadikan group customer? Tak dia kalau boleh kita buat itu group yang dah jadi ahli. Itu yang dah masuk diamond. Saya rasa kan lebih baik kita buat satu lagi. Kita buat create satu group yang customer ataupun kita kata kita nak buat mana masjid jadi banyak. Satu masjid, satu group. Tak payah. Semua masukkan satu macam info format ke ataupun namakan satu group tu. Tak kisah. Kita dah tahu kita campur je. Ya. Mama suka ustaz yang mama tunjuk kan. Dia pergi perubahan tu, dia masuk je. Dia masuk jadi aku tengok banyak juga yang keluar. Tapi dia tak kisah. Itu kan cara memancing. Siapa yang minat dia hantar je info. Kan macam mama hantar je info berulang-ulang, macam seminggu sekali ulang lagi pun tak jadi masalah. Ni kita dapat mana-mana punya info tu. Lepas tu kita ada buat kat mana-mana program, kita masukkan lagi. Jadi nanti orang dah tahu. Guru info ni siapa yang korang tak suka jangan masukkan. Contoh leader-leader yang mengacau. Dia tak maksudnya yang tak perlulah, maksudnya yang tak perlu. Yang ini potensi untuk orang tu nak pergi ke arah mana, masuk je info dekat situ. So dia tak ada yang info yang korang dah ada tu, dah ada dah. Leader kalau boleh datang info ni grup kita 4 orang je. Kita 4 orang je yang akan guide itu. Tak payah banyak sangat dah. Korang belajar. Kan grup Carnival tu macam Aunty Azina selalu hantar info. Ambil info tu, hantar ke situ. Tirulah. Kita pula tolong sebab dia ambil banyak kadang info tu datang daripada grup di SNO, grup besar, RS Reward. So dia ambil itu, kau ambil hantar kat grup info. Macam tu cara dia antara. Ini je kita tak buat lagi ni. Sebab kita tak database kita kumpulkan, lepas tu kita masukkan balik lah.
Yang mana beli produk lah kan. Ya, bukan yang mana beli produk, yang BT scan. Yang buat BT semua mana yang BT pakai scan. sentuh. Ni, tips dia, kita jangan open tau. Kita punya group tu, maksudnya kita je boleh, bukan kita je, bukan admin je. Sebab nanti kalau dia open, dia jadi huru-hara juga. Ya, Kan? Nanti betul. dia jadi macam, saya buat, saya pakai tak ada apa-apa pun, saya ni. Maksudnya ada yang Ya, ada persoalan Ada yang negatif. PM direct. Macam kita tu. buat macam tu. PM 3 orang dan 3 orang 4 orang admin kat situ. Itu sahaja. Sebab kadang-kadang ada yang buat mengacau sahaja. Tapi ni apa, ada yang baru-baru ni yang masa dekat Setiawasa. Setiawasa Merawan tu. Dia tanya, ada Facebook tak? Boleh je kalau kita nak create Dia kan Facebook bilang kita orang muda-muda main buat page Facebook. kita sendiri. Mana nak buat page? Tak, saya ada page. Tapi page tu dulu dah semega dah ada. Kita sedang ramai je orang. Boleh je Tukar, masuk tambah kan macam tukar nama. macam Ika buat kan mama macam ni tapi tak siap lagi. Dia orang dah buat rawatan tu. Interview. Interview tak buat. Interview customer. Salah. Itu sebab sebenarnya yang kat Masjid Wang Semalam tu saya dah standby dah satu handphone untuk ni. Lepas rawatan yang ustaz tu kan ada yang suruh record. Itulah tapi tak sempat. Saya Ada record? Ada ke record? Selepas Ada buat lah rawatan. satu. Ustaz. Dia akan jadi Ada yang baju merah tu dia kata kebah-kebah dia dah hilang yang masa dia tengah buat masa tu ada juga dia cerita sikit. Okey. Itulah benda tu lah. Itulah tapi tu seorang je lah patutnya 3 orang yang buat tu kita kena buat. Kita tanya dia ada tu recommendation. Assalamualaikum tuan, sebab kita buat rawatan sunnah ni. Dan juga Mic apa semua dah ada dah. Kan nak ni kau dah je. attack macam tu. Okey, dah siap. Kita fokus bahagian konten. Betul, Tengok pula konten. siapa yang dulu dalam ramai-ramai Saya kita boleh tengok. jadi ni. Maksudnya saya boleh jadi moderator, tukang tanya. wartawan. Pengacara. Pengacara. Interview. Bukan wartawan. Kan. bukan interview. Saya suka tukang interview. Masa muda. Sebab itu sebenarnya suara engkorang, suara viral. Woi, Pecah Umai. Dah buat dah. Hari tu briefing tak sempat habis briefing dah ada pengumuman dah. Apa dia? Dekat masjid itulah. Dah, saya dah dapat dengan TG. Saya Tak. cerita briefing. Ya. Sudah sampai dah. Tak cerita sampai habis macam mana buat produk kan tak tempat dia cerita. briefing. Saya briefing dengan TG. Saya kata okey dalam cara kita buat kerja ni tak sama macam yang biasa dah TG buat. So saya kata cara saya lain. So TG faham. Saya kata cara saya lebih kepada bagi orang beli dulu pasal produk. Sebab nak cerita kalau pasal networking orang tak suka. Ya, memang tak boleh. Dan juga kita masuk rumah Allah kan. So kita lebih kepada dakwah diorang ni supaya first diorang try dan juga diorang beli. So saya pun dah briefing, cuma Muaz je dah kata tak ada, jadi saya briefing sebab yang team kita dah biasa ni macam Muaz dan Tuan Sahal tak tahu. So saya cakap untuk macam kita buat pembahagian pula sebab Muaz yang dah cari masjid tu. So kita punya kemasukan ke apa ke akan berlaku kat Muaz dulu. Dan lagi satu RTG adalah leader. Sebenarnya tak payah nak kalut-kalut nak ambil orang pun sebenarnya. Ya, betul. Sebab kita dah satu tim dan juga leader tu lah tugas dia. Ya. Bantu untuk masuk Team. bawah tim anak tim. Kemasukan ni. tim. Kemasukan ni bukan kita fikir kita punya bonus. Memanglah kadang-kadang kita ada perasa penting diri sejak RTG kan. Tetapi kadang kita tak tahu rupanya kita kena jaga downline kita ni sebab downline kita ni akan bagi kita punya sale, income. Biar kita tak dapat dulu tapi kita dapat akhir. Tu satulah. Kedua saya cakap Macam saya kena jaga Encik Sahar punya. sebab Saya awak kena dah- utamakan dia. sebab tu apa kemasukan kalau boleh masuk awal dulu. Yelah, Produk ke masukkan apa dia jual dulu. dia punya dulu. Okey, lepas tu untuk macam saya kata macam saya buat briefing hari tu, kalau kata ada jual produk kita kena bagilah berapa kita yang ada. Kalau kata PT scan ke saraf ke kan, benda tu kita kena buat lah. Tapi kalau macam Fashdu memang saya tak ada nak bagilah. Saya cakap tuan TG pun faham. Kita masukkan TG dapat follow up daripada Muaz punya program pun kalau boleh apa-apa bagi tahu dengan Muaz. Contohlah jumpa orang-orang kat situ kan. So TG kena buat deal dengan Muaz jugalah. Maknanya kena beritahu Muaz ni orang ni saya dah follow up. So Muaz boleh ada sekali lah untuk bantu sebab TG akan masukkan atas closing tu atau Muaz dulu.
Lepas saya baru dia. Maksudnya bila kita dah buat apa-apa program, kita utamakan orang yang buat program dulu. Kalau katalah dah banyak ada kemasukan, maknanya kita akan agih-agihkan juga. Aunty G 1, Alia 1, Tuan Saha 1. Tapi pertama kita kena dahulukan orang yang buat program. Okey, boleh. So alhamdulillah lah, walaupun kita baru bekerja sama, saya nampak Aunty G sangat excited dan juga nampak keikhlasan. Alhamdulillah. Sebab bukan apa kita nak kerja long term ni, yang paling utama keikhlasan lah. Keikhlasan ni bukan daripada kata-kata, daripada raut wajah. So kita tengok raut wajah Aunty G happy. So kita pun okay, Aunty G happy dengan kita ni. Sebab bukan apa, Aunty G dah macam mak-mak kita. So bukan kita nak Aunty G buat kerja sangat